Nak tahu hari ni Allah muliakan kita, kata Allah muliakan kita, kebaikan kita mengatasi kejahatan. Tapi bila mana Allah Ta'ala menghina seorang itu dengan bala yang berterusan. Bala yang berterusan ni bila mana kita berterusan melakukan dosa. Pagi-pagi lagi duduk kedai kopi dan mengumpat mengata. Apa kesan bala yang berterusan? Kesannya kita akan jadi berat untuk melaksanakan ibadah. Berat untuk melaksanakan ketaatan. Kita jadi rasa malas nak pergi sembahyang zuhur berjemaah. Sebab tadi dah mengumpat. Dia jadi keabotan, jadi berat. Asar pun macam tu berat, nak pergi semayam jemaah asar. Dengar kuliah pun rasa berat nak dengar kuliah. Sebab dosa. Dosa, dia akan menumbuhkan dosa yang lain. Itu bahaya. Siapa yang buat baik, dia akan membuka kepada pintu kebaikan yang lain. Sebab itu, siapa yang nak kebaikannya bertambah, maka berterusanlah di dalam melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.